dan Yang Mulia Awang Mat Adi Salihin bin Roslan. Pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei Yang Berbahagia darjah ketiga. Yang darjah ketiga SNB kepada 4 orang penerima, dimulakan dengan Yang Berhormat Awang Lau Hau Tek sebagai pegawai perubatan di kementerian yang sama dalam bidang klinikal. Yang Mulia Doktor juga adalah merupakan konsultan penjaga kesihatan asasi. Dan seterusnya Yang Mulia Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, berumur 26 tahun. Muhammad Adi Salihin adalah merupakan atlet kebangsaan bagi sukan wushu, sukan yang mula diceburinya sejak tahun 2007. Penerima ini juga adalah pemegang 4 pingat emas sukan C yang telah diraih masing-masing pada tahun 2019, 2022, 2023 dan 2025. Selain penyertaan pada sukan peringkat serantau bersama rakan-rakan atlet yang lain, Muhammad Adi Salihin juga sering mewakili negara dalam kejohanan bertaraf antarabangsa.